Assalamualaikum dan salam biru warna. Bersama kami lagi dalam Sembang Roti Capati. Bersama kami hari ini, Encik boleh perkenalkan diri dulu? Okey, baik. Nama saya Nur Ashraf Berzalan Bahri. Saya merupakan kaunselor pelatih di Pusat Kaunseling Jabatan Hadiah Pelajar UUM. Alhamdulillah dah lebih kurang 7-8 minggu saya sedang berpraktikum di sini. Dan tinggal lagi 7 minggu macam tu lah. Okey. Boleh panggil saya Ashraf. Okey, Encik Ashraf. Okey, macam yang Encik Ashraf sedia maklum, kita punya nama podcast ni ialah Keburukan Dunia Maya dalam kalangan penuntut mahasiswa di Universiti Utara Malaysia. Okey Encik, sebelum tu, kalau Encik dah sudah sedia, okay, kita terus masuk ke soalannya. Okey, boleh? Okey, soalan pertamanya, bagaimana ketagihan ni menjejaskan fokus dan prestasi akademik dalam kalangan mahasiswa? Ketagihan maya tu, ketagihan digital lah, menjejaskan prestasi akademik. Kalau kita tengok pada maksud ketagihan tu sendiri, kalau dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, ini adalah keadaan atau rasa ingin yang sangat kuat akan sesuatu, sama ada secara fizikal atau psikologi, seperti dadah, arah atau aktiviti tertentu. Ada lagi sambungan, ia menyatakan boleh juga merujuk kepada kebergantungan seseorang kepada bahan seperti alkohol atau dadah, serta kelemahan diri terhadap sesuatu. Kalau kita tengok daripada segi definisi pun, dia bagi contoh pun ialah contoh-contoh yang tidak baiklah kan, dia punya bahan-bahan tu semua kan. Dan memang dekat definisi tu bawah sekali tak silap saya dah ada mention kelemahan atau kekurangan. So boleh katakan memang apa-apa yang berkaitan dengan ketagihan adalah suatu benda yang buruk kan. Kalau kita dengar pun ketagihan tadi ke apa, ketagihan digital, ada ketagihan dadah, ketagihan apa, makan ubat berlebihan ke apa semua kan. So sudah pasti kalau pada segi definisi pun macam tu, sudah pasti ianya menjejaskan akademik lah. Macam tu. Oh, bagaimana lah? Ya, bagaimana? Okay. So bagaimana ianya menjejaskan akademik? Kalau dari sudut psikologi, kita panggil ini ialah rangsangan segera, yang mana media sosial ni, digital ni, ianya membawa suatu benda yang cepat kan, membuatkan kita rasa ingin tahu je benda tu. Bayangkan kalau contoh kita tengah buat something, tiba-tiba masuk notification kan, kita tahu benda tu kita boleh tahu dengan secepat mungkin lah, berbanding kalau kita buat kerja apa, benda tu tak settle dengan cepat. So benda tu akan merangsang otak kita. Nama dia ialah cognitive overload. Maksudnya kita menerima terlampau banyak informasi dalam satu masa yang terdekat kan. Benda tu boleh menjejaskan akademik sebab kita ada benda lain yang kita nak buat. Tapi di samping kita belajar, benda tu yang kita nak hadap. Sebab dopamin tu dihasilkan oleh otak, membuat kita rasa macam nak lagi ke situ daripada yang belajar tu. Okay. Pada pendapat Encik, adakah ketagihan digital ni dianggap sebagai masalah yang serius dalam sektor pendidikan zaman sekarang? Okay, based on my answer yang tadi pun, kita boleh tengok ini adalah satu benda yang buruk. Dan dalam sektor pendidikan ni, of course, ianya memang menjejaskan aspek pendidikan tu sendiri lah. Kalau kita tengok pada sektor pendidikan sekarang ni, memang orang kata terlampau banyak isu, terlampau banyak masalah yang berlaku kan. Kes buli, kes bunuh, lepas tu masalah disiplin, cikgu semua makin orang kata apa, tak tahan dengan murid. Itu salah satu apabila dikaji adalah kerana media sosial itu sendiri. Kerana memang pada zaman sekarang ini, zaman orang panggil apa, Gen Z lah. Memang pada zaman Gen Z ni memang telah didedahkan dengan medsos ni. So kalau dulu mungkin zaman mak ayah kita, zaman atuk opa kita tak ada masalah pun. Bila belajar tu, belajarlah. Tak ada benda nak halang. Tapi kalau zaman sekarang ni ada benda lain yang halang, dan dia bukan setakat halang, dia mau impak yang buruk. Contoh kalau kes buli tu, apabila diviralkan, of course ini menjadi satu, orang kata apa, satu contoh yang lain untuk para pelajar yang lain mengikut sama. So sekarang ni, bila kata dijejaskan akademik, bukan saja dalam Malaysia, tapi memang keadaan global sekali. Kalau kita tengok dulu benda-benda yang dibincangkan masalah akademik apa? Berkenaan dengan pengurusan masa student, berkaitan dengan akhlak, personality. Tapi sekarang ni memang aspek digital, aspek medsos ni dibincangkan juga, dimasukkan sekali dalam kursus ataupun perbincangan masyarakat macam mana nak solve this problem. Soalan yang seterusnya, mengapa generasi pelajar sekarang ni sangat bergantung kepada dunia maya? Okey. Kenapa generasi sekarang ni sangat bergantung pada dunia maya?
Kalau tadi saya ada kata memang sebab kita ni Gen Z ni, memang kita lahir dalam keadaan memang digital tu sudah ada. Kalau dulu, dulu boomer semua tu memang tak ada. Lepas tu kita masuk yang seterusnya, dia ada tapi pilihan. Macam tadi saya katakan yang memang diorang ni tak ada pilihan pun. Memang orang kata diorang tak ada lah benda-benda tu. Boomer kan. Lepas tu next ialah millennial kalau tak silap saya, yang mana ada pula pilihan kan. So kalau contoh dulu keluar Nokia 33 sekupang, lepas tu keluar Samsung yang bukan Samsung, Blueberry kan. Dia mula dengan Blueberry kan, ada keyboard, ada keypad kan. Time tu kalau tak nak guna yang Blueberry tu pun tak ada masalah kan. Tapi zaman sekarang ni dia bukan pilihan lah. Memang phone tu kita kena ada. Ini adalah satu keperluan kan. Dan macam generasi sekarang ni memang sangat gunakan benda tu. Kalau tak ada dia, sebab memang ini zaman dia. Macam tu. Okey, saya faham. Jadinya memang sangat bergantung lah kalau orang kata. Macam kita student pun untuk belajar, untuk search maklumat apa semua, betul? Betul, sangat bergantung. Ini dah macam sebahagian daripada kehidupan kita. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana penggunaan dunia maya yang berlebihan boleh menyejaskan kesihatan mental seseorang pelajar? Okey, kesihatan mental ni dia memang kita semua ada tau. Kalau kesihatan mental, lawan dia atau partner dia kesihatan fizikal kan. Kesihatan fizikal kita tahu daripada segi tubuh badan kita lah. Kalau macam mana kita nak atasi dia, kita sentiasa bersukan, bersenam semua kan. Termasuk mental ni sebenarnya kita dah ada, tapi macam mana kita nak jaga benda tu. So kalau mental ni susah sikit sebab di dalam-dalaman lah kan. Kalau fizikal tu daripada segi luaran lah. Tengok macam orang kata apa, batuk ke apa semua kan, pergilah klinik ambil ubat kan. Ataupun sebelum tu macam nak jaga, kena kuat, kena sentiasa bersukan semua. Mental ni susah sikit sebab di dalaman kan. So macam mana dia boleh berimpak kepada kesihatan mental kan. Sebab pelakon-pelakon kita dalam medsos ni, ianya adalah dia menghasilkan pelakon yang buruk. Maksudnya benda tu negatif dan boleh menjejaskan kesihatan mental kita. Kalau contoh kita ambil selalu kalau sekarang ni sebelum tidur, of course kita akan buka phone dulu kan. Memang tak boleh nak lari lah kan. Cubalah kalau nak buka kat meja sekejap, lepas tu nak tidur, kadang-kadang kita rasa macam ada benda kita tak settle. So kalau contoh kita ambil pada sudut tu saja kan. Time tu lampu dah tutup. Daripada segi orang kata penjagaan mata memang dah terjejas lah. Sebab kita tengok cahaya dalam keadaan gelap kan. Lepas tu kadang-kadang kita kata nak tengok sekejap je, lelai sejam. Dah rugi kita punya tidur yang asalnya nak 6 jam jadi 5 jam. So jejas dekat mana? Pada besoknya bila kita bangun nak ke kelas, mungkin mula kita bermula dengan bangun lambat kan. Mula lambat, bila dah start lambat ni mula mula mengungut semua kan. Lepas tu kan mulalah wujud stres semua kan. So benda tu sebenarnya boleh dicegah kan. Tapi kita tu lah, kita buat juga kan. Benda tu yang kata mental tu, dia menghasilkan stres. Kadang-kadang itu kalau daripada sudut yang kita stres disebabkan benda tu menjejaskan kita punya pelakuan kan. Itu kalau tidur tadi lah, kita lambat. Termasuk dalam assignment, kita banyak main phone, tiba-tiba 2 minit dah dekat. Allah, stres. Padahal sebab phone, itu kalau daripada segi orang kata menspoilkan kita punya pelakuan. Ada juga yang menspoilkan kita punya pelakuan. Selamat. Ada juga yang membuatkan kita rasa gelisah kan. Apa beza gelisah dengan sedih? Gelisah macam tak senang duduk. Sedih tu macam duduk seorang-seorang pun tiba-tiba memang ada kan. Sedih ni benda tu dah berlaku lah kan. Kalau gelisah ni benda tu tak berlaku lagi, tapi kita dah rasa risau. Kenapa kita rasa itu? Sebab kita tengok medsos lah kan. Kadang-kadang contoh kita tengok kawan tu dah siap assignment, dia duduk post pula. Kita tak siap lagi, dah kita risau. Macam mana ni, aku tak siap lagi semua. Jadi kalau kita tak tengok, mungkin kita relax. Mungkin sebenarnya tak terfikir pun. Dia satu sudut, dia boleh jadi satu motivasi. Kita boleh jadikan dia positif, and then kita siapkan cepat assignment kita. Tapi masalahnya kita ni tak menjadikan dia positif, tak menjadikan motivasi, malah menjadikan dia kelemahan. Maka hasillah kesihatan mental yang tak berapa nak cantik untuk penjagaan kita ni. Okey, kalau soalan yang seterusnya,
ada terdapat perkaitan tak antara media sosial dengan masalah seperti kemurungan, fear of missing off ataupun FOMO ataupun rasa rendah diri dalam kalangan seseorang? Okey, saya suka perkataan FOMO tu sebab FOMO tu banyak orang sebut kan. Betul. Okey. So FOMO tu kalau daripada segi maksud dia ialah fear of missing out kan. Maksudnya takut tertinggal ataupun takut ditinggalkan. Okey, ini memang sekarang ni satu fenomena yang sedang berlaku dalam psikologi. Okey, so FOMO ni dia sebenarnya dia termasuk dalam tu. Kan, yang kata bimbang, cemas, semua tu itulah benda yang dihasilkan daripada FOMO tu sebab dia rasa takut kan. Okay, so FOMO ni bila kita terlepas satu benda yang menyeronokkan, itulah yang muncul bimbang, cemas, sedih, gelisah tadi kan. Okay, so benda ni selalu berlaku kat mana? Dekat medsos tadi lah kan. Dia sama yang tadi yang cakap pasal assignment tu kan. Tapi itu mungkin dalam konsep yang kecil kan. Kalau kita ambil konsep yang besar, contoh kita tengok orang ni pergi bercuti semua kan, kita tak mampu pun nak pergi sekali apa semua. Ataupun tengok orang ni macam bebas je, mana asal aku duk stres semua kan. Padahal orang tu pun tantang dia pun duk stres, tapi dia tutup benda tu dengan medsos dia kan. Membuatkan kita fikir, weh, orang lain elok je hidup bahagia semua. Termasuklah kalau bab percintaan ke apa yang bab persahabatan, tantang orang tu tak ramai pun kawan. Tantang lah kan. Dia tunjuk benda tu kat medsos sebab dia nak orang kata nak bagi diri dia rasa macam dia ni ada ramai kawan lah. Orang panggil fake bukan fake hope, apa orang panggil saya lupa lah, tapi dia memang ada fake depan dia. Saya rasa fake connection kot. Maksudnya satu benda yang kita rasa macam kita ni ramai kawan, kita ni kaya semua, padahal tak pun. Tapi sebabkan medsos dia buat kita macam tu. So FOMO tu dia hasil macam tu. Bila kita tengok orang lain, dia ni senang je, kita tak macam tu. Padahal orang tu tak senang pun. Dia tutup sebaliknya. Setiap manusia saya yakin ada dia punya orang kata ujian yang membuatkan dia ada rasa sedih, rasa tak seronok semua benda, sebab benda tu lumrah, benda tu fitrah. Ada ke manusia yang semua gembira? Tak rasa wujud manusia macam tu. Tak ada kan. Tapi kita tak nampak benda tu sebab medsos tadi lah kan. Kalau tak, orang kata bukan manusia lah. Sebab manusia ni satu organisma yang kompleks. Daripada segi emosi pun kita tengok banyak jenis kan. Kejap orang ni marah, kejap orang ni. Takkanlah daripada segi perasaan pun tak macam tu kan. Okay. Soalan yang seterusnya, pada pendapat Encik, apa risiko terbesar kalau seorang pelajar tu terlalu banyak berkongsi pengalaman maklumat peribadi dalam sosial media? Okey, bila seorang pelajar tu terlampau banyak berkongsi. Okey, dia kena depends pada konteks dia. Maksudnya adakah dia nak dipuji, dihargai, tu yang first. Second, adakah dia ingin memotivasikan orang lain lah, diri sendiri ataupun orang lain. Tiga, untuk dia appreciate dia punya effort sebelum ni kan. So benda ni dia tengok pada antara tiga dulu lah kan. Ada orang dipandang budak ni bajet-bajet je kan. Mentang-mentang tak boleh dapat apa semua kan. Tapi ada orang dia tengok dia jadi satu yang tadi lah, yang positif dan negatif kan. Jadi satu motivasi kat dia. Dia boleh, takkan aku tak boleh kan. Padahal sama je umur, masa sama je semua orang 24 jam. Takkan aku tak boleh dapat. Okay, so apa dia, apakah impak dia? Impak dia. Dia bergantung impak kepada student tu sendiri lah. Betul. Okay, kalau nak fokuskan kepada memang kita punya topik berkenaan dengan kebukan medsos kan, maksudnya masa dia hanya tertumpu kepada benda tu sajalah kan. Daripada segi sosial dia berkurang kan. Mungkin mungkin kalau dia tengah lepak dengan kawan-kawan pun, tengah lepak makan, dia pegang phone sebab dia nak sering post kan. Kan ada member yang setiap benda dia buat dia nak ambil gambar, nak post. Bukan setakat ambil gambar, dia nak post kan. Makan apa ke, ataupun makan dia tumpah je pun saja. Makanan tertumpah dekat ni semua kan. So kalau kita nampak daripada segi bayangan pun, bila masa dia sembang dengan member dia kalau tengah lepak kan. Itu kalau memang dia dengan member dia. Kalau contoh dia kat bilik, dia balik kelas apa semua, dia memilih untuk lebih bersosial dengan phone berbanding lepak dengan kawan-kawan kan. Kat situ kita tengok impak dia adalah daripada segi sosial lah. So bila sosial ni kita kurang bergaul dengan orang, automatik dia mengurangkan atau melemahkan kita punya kemahiran interpersonal, kemahiran berkomunikasi kan. Sebab
luar kelas, itu je lah yang boleh latih kita punya kemahiran kan. Betul. Kan, kalau ataupun siapa yang join kelab apa semua, satu potensi lah kan. Tapi kalau join kelab pun bergaul dengan orang lah tu. So daripada segi satu sudut, ianya menjadikan student itu kurang bersosial, dan impak dia menjadikan orang kata kemahiran-kemahiran bersosial, komunikasi semua tu jadi kurang. So back to back dia impak balik kepada kelas lah, akademik kan. Kalau nak present dah takut Takut nak bersuara. Padahal kalau dalam medsos tu boleh je kan. Sebab apa? Sebab dia nampak orang yang like tu dia tak nampak pun di belakang dia kan. Tapi ni orang tu semua depan dia, dah tak biasa dah. Bila terlampau ni lah post semua tu kan. Okay. Maknanya memang ada jugalah risiko buruk. Ada, betul. Itu yang penting. Dia macam tadi saya kata kan, kita memang tak elak lah, bukan pilihan lah, memang keperluan. Macam tadi saudara dia kata kan, nak apa-apa sumber pun sekarang ni memang kita memerlukan media sosial ataupun sekarang ni ChatGPT, DeepSeek semua kan, memang memerlukan. Tapi kita tak boleh elak kan. Takkan kita kena manfaatkan teknologi tu. Takkan kawan-kawan ialah pandai semua disebabkan teknologi, kita tak kan, kita nak guna cara yang lama kan. Tapi macam mana kita mengawal dia kan. So tak salah pun nak post semua tu, tapi macam mana kita nak mengawal dia, ada had dia kan. Tak lebih daripada limit tu sendiri lah, sampaikan kita nak jumpa orang pun dah jadi segan lah. Contoh macam tu lah kan. Okay, soalan seterusnya, adakah dunia maya menyebabkan hubungan sosial pelajar semakin renggang dalam dunia sebenar? Macam reality lah. Okay, saya rasa boleh menggunakan jawapan yang tadi lah kot kan. Maksudnya menjejaskan kehidupan sosial dia, of course lah, yang macam saya katakan tadi, membuatkan dia punya communication skill, apa-apa yang berkaitan dengan sosial. Sebab dia bukan setakat communication skill tau, dia termasuk kemahiran berfikir. Of course lah, bila kita sembang, kita lepak bersosial dengan kawan, of course menggunakan kemahiran berfikir. Setiap kali kita nak reply atau respon kawan kita tu, bukan kita main lepas cakap kan. Kita akan berfikir kat, walaupun kata hang ni main lepas cakap ke, tapi still otak tu menghasilkan satu ayat untuk kita lepaskan kan. Sama ada dia perkataan baik ke tak buruk tu, itu bergantung pada otak dia yang judge lah. Kan. So saya rasa sama macam tadi jugalah. Kan, kalau another answer pun daripada segi orang kata dia punya keseronokan tu hanya kepada digital tadilah kan. Dah tak ada nak baca buku apa semua. Kalau nak baca buku pun still dalam tu juga kan. Saya kalau saya boleh tambah, saya tak ingat tahun bila, tapi Sultan Perak, Sultan Nazim, dia pernah cakap yang dia lagi suka baca buku daripada baca buku menggunakan ni lah, yang physical book kan, daripada menggunakan tab ke apa semua kan. Saya tak pasti dia kata buku ke Al-Quran, tapi point dekat sini, beza dia adalah bila kalau buku tu memang kita boleh sentuh dia kan. Sentuh tu dan kita rasa dia punya tu, dan kita selak tu, dan itu je, tak ada gangguan lain. Tapi kalau tab ni macam tadi lah, notification masuk semua, ada je benda lain nak buat kan. Kalau pada saya personally, saya pun lagi suka guna buku sebenar daripada guna gadget kan. Okay, soalan seterusnya, apa peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan dunia maya secara sihat dalam kalangan mahasiswa? Okay, baik. Peranan ibu bapa ni sebenarnya memang sangat luas lah. Kalau tadi ada mention berkenaan dalam mahasiswa ni, bukan nak kata peranan dia dah tak banyak lah, tapi mahasiswa ni pun usianya dah more than 18 kan. Maksudnya dah lebih kepada bebas, tapi still lagi lah bergantung kepada ibu bapa selagi belum orang kata ada dia punya sumber sendiri kan. Tapi sebenarnya peranan paling besar ibu bapa yang mendorong kepada zaman mahasiswa ni adalah waktu dia kecil lagi. Kan, kita pun bermula daripada rumah. Daripada rumah tu macam mana asuhan ibu bapa kita semua kan. So of course bila waktu mak bapak kita nak lepaskan kita tu daripada apa didikan dia sebelum ni, kita akan ingat. Sebab selalu mahasiswa ni takkan ada student yang memang nak pergi mana pun dia akan beritahu mak ayah dia kan. Tapi jarang-jarang lah yang kerap kan. Dia dah beza dengan zaman dia kecil dulu kan. So zaman dia kecil dulu lah, macam mana mak ayah menjaga dia, memainkan fungsi yang sekarang ni. Based on tu, mungkin mak ayah dia dah biasakan dia kan. Kalau
Kalau macam ni jangan buat macam ni buat. So bila dia dah zaman mahasiswa ni, yelah, dia ada rasa macam tak boleh lah, kalau ni mak aku tak bagi kan. Selalu ada kawan-kawan macam tu kan. Tak boleh lah. Kita jangan nak ubah dia. Alah, bukan mak ayah nampak sebab memang dia dah diasuh macam tu. Kalau dalam sebab kita, dalam konsep psikologi sikit kan, kalau dalam teori Sigmund Freud ada satu teori ni, psychoanalysis, yang mana psikososial ni tadi lah yang kata bersosial dengan semua tu, memang terbentuk ada 5 fasa. Dia bermula daripada zaman dia kecil lagi kan. Ada oral, anal, falik, latensi dan genital, yang mana bermula pada umur bukan 0 tahun, kira daripada zaman kecil betul sampai ke 1 tahun tu. Contoh yang tu fokus kepada penjagaan mulut. So macam mana kalau contoh bagi mak dia bagi susu ke ataupun mengoyah benda ke, yang tu pun main peranan. Mungkin kalau tersilap boleh dia apa kata detail yang lebih, yang ni panjang pula kalau saya nak ni kan, macam mana dia punya impak. Tapi nak kata pada situ pun boleh menjadikan seorang tu adakah dia perokok, adakah dia ni, adalah dia punyanya panjang pula nak ni kan. Sama ke bila masuk ke proses anal 1 hingga 3 tahun, proses tentang toilet training. Macam mana mak ayah dia ajar dia untuk guna tandas, nak ni lah, buang najis semua kan. Benda semua ada impak macam mana how you ni kan. Dan impak dia saya ingat boleh jadi dia ni seorang yang faham lah kalau benda tu berkaitan dengan seks semua tu kan. Dia depends pada tu. Termasuklah ada bila waktu pelik, latensi dan genital. Genital ni kira dah matang sikit lah pada umur 12 tahun. Dan ibu apa ni memang dia pun ada 4 gaya. Gaya dia orang nak asuh budak-budak ni kan. So depends pada 4 gaya ni, macam mana mak ayah mainkan peranan waktu dia orang kecil, dan kebesar macam mana dia orang manfaatkan. Macam tu lah. Seterusnya, pada pandangan Encik, apa langkah paling efektif untuk mengurangkan keburukan dunia maya dalam diri seseorang pelajar tu? Okey, apakah langkah paling efektif? Okey. Untuk mengurangkan keburukan. Bila sebut pasal langkah paling efektif ni, saya teringat ada satu ayat, mencegah lebih baik daripada merawat kan. Betul. Maksudnya kita elakkan dulu sebelum benda tu berlaku lah. So sebenarnya langkah paling efektif ni apa-apa pun sebenarnya dia depends pada ourselves jugalah kan. Kalau nak katakan sekarang ni dah banyak dah. Contoh macam apa? Kempen. Contoh macam yang korang tengah buat sekarang ni kan. Kan? Lagi of course kalau contoh kalau kita pergi dekat klinik, hospital ke apa yang berkaitan kesihatan, dekat dia punya apa panggil yang Information board. Information board termasuklah bukan kat hospital klinik je. Kadang-kadang dekat school ke apa ada letak berkenaan dengan keburukan tu kan. Macam mana setiap agensi ataupun setiap pihak cuba untuk menyedarkan keburukan digital ni kan. Dia bukanlah tak boleh guna, dia baik pada tadi lah, macam mana kita mengawal. So apa pun dia kepada diri sendiri jugalah kan. Sama juga lah kalau contoh macam ada 2 kawan kita tengah bergaduh kan. Ada 2 kawan kita tengah bergaduh, kita punyalah sedarkan yang ni bukan silap dia, yang ni bukan ini. Tapi back to back pada dia, dia nak maafkan ke, dia punya sombong ke apa semua. So kalau langkah paling efektif tu memang back to back. Kalau pada side yang ni adalah diri sendirilah. Kalau daripada side orang kata kerajaan apa semua, mereka dah cuba untuk menyedarkan daripada segi kempen kan. Termasuklah ni daripada segi kalau IPT yang membuat assignment tu adalah untuk menyedarkan mahasiswa semua. So back to back dia bergantung kepada diri kita sendirilah. Macam tu. Okey. Nampaknya ni soalan terakhir kita, Encik. Oh, dah soalan terakhir. Adakah mungkin pelajar mengimbangi antara dunia maya dan dunia sebenar dengan cara yang seimbang? Maksudnya macam in real life dia macam ni, dan dunia maya pun dia sama je. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Okey, maksudnya adakah dia boleh boleh mengimbangkan antara dunia maya dengan realiti hidup yang sebenar? Dah semestinya benda tu boleh lah kan. Dia apa orang kata macam mana cara dia nak kawal benda tu. So dia bagi saya kita kena tahu limit lah. Macam tadi kan, kita tahu sekarang ni nak belajar apa memang kita gunakan benda tu lah kan. Kawan-kawan guna takkan kita nak guna, tapi kita tahu had mana kita nak guna kan. Contohlah kalau contoh daripada segi assignment tu, takkan bila minta kat ChatGPT dah 100% kita
ambil je tu kan. Of course kita kena baca balik, kita kena buat balik. Betul. Kan kalau pada segi kekurangan atau kesan kita nampak kat situ dah melemahkan kita punya fikiran lah. Kan elok orang-orang dulu boleh pandai sebab dia berfikir. Kita ni buat assignment kita just fikir soalan nak tanya je. Kan lepas tu dah ambil kita tak ni. Kan at least kita kenalah bagi kita punya kemahiran berfikir tu semua still digunakan kan. Lepas tu tahu lah dia punya limit kan. Tahu aku buat ni hanya untuk ni saja. Lebih daripada tu tak boleh kan. Sama ke kalau macam nak reward kan. Kita tahu kalau nak sekadar reward, sekadar itu sajalah. Jangan more than tu kan. Tapi tu lah kadang-kadang kita ni bila dah sekali sentuh tu dia dah tak tahan lah. Susah nak stop kan. So dia siapa tak tahulah. Sebabnya kadang-kadang orang tu dah ramai kawan lah, ajak lepak semua. Tapi kadang-kadang still yelah main phone, tengah lepak apa semua kan. So mungkin salah satu lagi selain pada kita tahu had ataupun matlamat lah. Kita tahu had ni semua adalah disiplin tu sendiri lah kan. Kalau kita dah letakkan matlamat, kita tak ikut, tak boleh juga kan. Kita tahu benda ni buruk. Lepas tu kita dah tetapkan, okay tak boleh, aku boleh main contoh had 10 minit ataupun 20 minit macam tu kan. Tapi kalau tak ada disiplin, tak guna ke kan. Dia nak masuk ke 19 minit, sikit kan. Sebab disiplin ni antara kita dengan diri kita je kan. So saya rasa tu lah, dia boleh. Tapi macam mana kita nak pastikan benda tu capai apa yang kita nak kan. Dan tak nafikan lah, memang 100% guna pada pagi lah kan. Nak sekarang pun scan dah guna phone kan. Lepas tu yelah nota sekarang ni bukan setakat kita boleh, kalau macam baca buku tu bukan setakat boleh baca apa e-book kan, PDF buat apa, nak edit, nak tulis apa pun dah boleh dah kan. Bezalah dengan dulu. Okey, nampaknya itu sajalah soalan yang kami dah sediakan. Jadinya pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik kerana sudi meluangkan sedikit masa berkongsi pengalaman dan ilmu yang Encik ada dengan kami semua sebagai persediaan untuk submit assignment kami ni. Apa dia nama tim Popia? Alamak. Roti Chandra Capati. Roti Chandra Capati. Okey, baik. Terima kasih juga kepada pihak Roti Chandra Capati. Semoga bermanfaat ilmu yang kedil ini.